Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang saya cakap bukan janji kosong. Apa yang saya janji, saya akan tunaikan. Dia akan tunaikan janji. Ya. Dan apa saja cadangan anda, saya akan dengar. Saya akan apa? Dengar. Oh, dia. Dan bila saya dah dengar, saya ada banyak cadangan anda, saya akan kumpulkan. Saya apa? Kumpulkan. Oh, dia. Bila saya berjaya menaluki Putrajaya, saya janji. Saya akan semak balik. Saya akan apa? Balik. Sabar. Duduk. Belum habis lagi. Hai, sabar. Balik duduk. Cadangan belum lagi. Siapa nak bagi cadangan, saya akan masukkan dalam buku jingga ni. Ni. Sila. Apa ni? Kami nakkan pilihan raya yang bersih. Itu dia betul. Dia nak pilihan yang raya yang bersih. Pilihan raya yang bersih, no? Bagus. Lagi. Kami ingin kebebasan berkumpul secara aman. Mestilah. Semangat tu. Berkumpul secara aman. Tulis. Kumpul. Apa lagi? Saya nakkan jiran bodoh sebelah rumah saya tu berhenti main drum sampai pukul 9 malam. Ya, betul itu dia. Jiran bodoh dia main drum sampai pukul 9 malam. bodoh. Mana boleh tengah malam. Jarang orang dapat jiran bodoh. Itu dia. Saya nak kebebasan main drum selepas pukul 9 malam. Itu patut. Selepas 9 malam orang dah tidur bolehlah main drum. Betul. Bagus. Practice make perfect. Ya, betul. Lagi. Hapuskan denggi di kawasan rumah kami. Itu memanglah. Bahaya denggi itu. Betul. Bersihkan kawasan, nanti kita akan bersihkan kawasan. Betul. Okey, InsyaAllah. sabar lagi. Saya nakkan ahli politik berhenti berceramah. Itu memang patut. Itu sepatutnya. Itu yang patut nombor satu. Berhenti duduk kat rumah. Betul. Ya. Apa? Mau dok pi buang seksa buat lawak bodoh di YouTube tu. Itulah jalawak tu. Kami akan tolong. Kami Pasal dia akan tak buang jumpa dia. button delete sendiri. Tak apa. Itu dia. Kami Kita buat. akan buang semua tu. Nak buat apa? Tak menyemak ya. Kami janji. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Percayalah cakap saya. Bila saya berjaya menaluki Putrajaya tadi. Saya janji. Saya akan semak balik. Saya akan apa? Baliklah. Balik terus. Okey. Balik terus. Biarlah Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Okey, Terima kasih banyak. Terima kasih. Banyaknya cadangan dia. Bos, relax. Janji tak mestinya harus ditunaikan. Jangan dia minta macam-macam tadi. Macam yang kita buat dekat 4 negeri tu. Oh, tu ke? Lagipun tak tulis apa pun tadi. Pandai. Hang ni betul. Apa yang kita nak tunaikan kalau tulis pun tak ada. Boleh. Ya, tak ada masalah.